Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizi Muhammad Zaki daripada Sekolah SMK Pelong Setiu Terengganu. Kod sekolah TEA 084. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan hala tuju pendidikan negara bagi tempoh 10 tahun yang bertujuan melahirkan insan yang sejahtera melalui sistem pendidikan yang berkualiti, inklusif dan mampan. Antara fokus utama RPM ialah pembentukan 5 ciri murid sejahtera. Yang pertama, beradab. Murid yang beradab memiliki akhlak yang mulia, menghormati orang lain serta mengamalkan nilai murni dan bertanggungjawab terhadap diri, masyarakat dan negara. Yang kedua, berilmu. Murid yang berilmu mempunyai pengetahuan yang sangat luas dalam bidang akademik dan bukan akademik. Mereka mampu berfikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan tepat. Yang ketiga, berkemahiran. Murid yang berkemahiran menguasai pelbagai kemahiran seperti komunikasi, kepimpinan, penyelesaian masalah, kolaborasi dan kemahiran digital. Yang keempat, berdaya tahan. Murid yang berdaya tahan mempunyai kekuatan mental, emosi dan fizikal untuk menghadapi cabaran, tekanan serta kegagalan. Yang kelima, berkeyakinan. Murid yang berkeyakinan percaya kepada kebolehan dan potensi diri. Mereka berani mencuba perkara baru, mampu berkomunikasi dengan berkesan. Impak kepada warga sekolah, membentuk sasiah dan akhlak yang terpuji, membantu mewujudkan budaya sekolah yang positif, selamat dan kondusif, menggalakkan penlibatan aktif dalam pendidikan anak-anak. Secara keseluruhannya, RPM bertujuan melahirkan murid yang seimbang dan berakhlak melalui 5 ciri utama supaya modal insan berkualiti dapat dibentuk.